ubi kayu dan kita dah semai. Beli mesin, kita akan trim cantik. Fikirkanlah Allah. Alhamdulillah, doakan. Ni saudara mara ni nampak. Semua melihat. Taklah sejuk sangat. Kenalah pakai jaket. Mak, this is a bicycle Adik want to buy today. It's okay. You can ride. Can you try? Buy the only color they have and the last model we have. It's okay. Can you ride? But Adik want this one. You say red color and this one much better. The brand is using ball bearing. That one's much better quality. Only different about RM30. It's okay, Adik, ya? Adik, you okay? Muhammad Al-Fatih, first day, new bike. Very nice. We just bought the bike. And he tried in the Kuala Berang recreation. Very good. He done well. Muhammad Al-Fatih with new bike. First time. Okay, done very good job. Done well. Just bought the bicycle today. And riding well, mashallah. Muhammad Al-Fatih riding bicycle. Suasana puncak permulaan Himpunan Pura dan juga Palestin hari ini. Saksikan ribuan rakyat. Kamu baru. The guy is in here, but he is interested to join. Suasana Himpunan Pura dan Palestin. Palestin. If they interested, then okay lah. Our video போட்டுருக்காரு. Saya nak join. Ada rekod dalam parlimen. Anwar telah pun berjanji bahawa URA ini boleh diubah sekiranya rakyat mau keadilan. Kita mau keadilan, betul? Kami di sini mau keadilan bermakna pertama, tolak URA yang dibawa oleh DAP Jokowi. Kedua, URA itu telah dibawa dengan persetujuan kabinet. Hari ini terbukti pemimpin UMNO juga yang ada dalam kabinet mahu menolak URA tersebut. Maka URA ini wajib ditolak oleh semua di kalangan rakyat yang ada. Tolak Trump. Tolak Trump. Hancur Israel. Hancur Israel. Bebas. Perdana Menteri dan untuk isu Palestin didengari oleh Presiden Trump yang dikatakan akan jejakkan kaki ke bumi Malaysia ini. Himpunan hari ini dan beri keputusan juga kepada tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Akhir sekali marilah sama-sama kita melaungkan satu lagi slogan kita. Slogan kita yaitu bangkit rakyat, dalam pura, daripada semut betina. Allahumma ansurhum wa'idhum ya Rabbal Alamin.
Ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur. Masya Allah. Sesi berapa Syah Alam? Seksyennya 13. Oh 13. Gudang saya. Ini rumah. Ini rupa sungai ujung rumah Abang Yasin. Tu jambat tu. Rotak tu. Ini rupa sungai je. Adalah macam kolam kecil tu. Dan aliran air kat sini. InsyaAllah kita dah tanda dah dengan kayu untuk pagar ujung sana, sini sampai ke sana dan menjurus macam segitiga sikit. Dan sekarang ni Jan Tolak tengah nak buat parit. Buat parit untuk mengalirkan air. Bila hujan, air daripada longkang besar depan rumah akan mengalir sampai ke sana. Jadi akan mengurangkan takungan air lah. Kalau tak ada parit, nanti akan bertakung dan merosakkan kelapa kita. Jadi kita akan buat parit elok sampai ke hujung tu insyaAllah. Kerja-kerja membuat pagar sedang berjalan. Pagar di hujung sana. Progression. Dah dia buat parit. Sampai ujung tu parit nanti. Jadi air daripada kolam, daripada depan rumah kalau ada hujan lebat, daripada longkang akan masuk sini. Tak adalah menakung kawasan tanaman. Oh, berhenti rehat setengah jam menikmati teh kurang manis. Kemudian sambung balik. Kita sambung untuk meneruskan pembuatan parit dan juga pagar. Cuma hari ni tak boleh siap sebab kita kena beli zin dulu. Zin akan letakkan bahagian bawah. Kemudian wayar keluli 4 kaki ke atas dan juga ada 2 layer untuk elektrik, pagar elektrik yang menggunakan solar. Jan Tolak pun dah mulakan semula. Parit telah pun dibuat. Parit sedalam 3 ke 4 kaki. Sebagai aliran air hujan ke jika datang daripada atas tu akan mengalir sampai ke sana, mengurangkanlah takungan bahagian tengah insya-Allah. Saya sedang mengutip sampah-sampah. Dulu kawasan ni memang berhutan, pokok-pokok hutan dan tempat buangan sampah. Tak tahulah siapa yang buang sampah, memang jadi macam longgokan sampah. Jadi sekarang kita nak kutip, nak bersihkan sampah-sampah supaya nampak nice and tidy. Lorah tu kita takkan usik, tidak ada usik apa-apa. Biarkan macam tu supaya tidak terhakis. Proses menanam kayu-kayu pagar sedang berjalan. Dan Jan Tolak pun sedang berjalan. Kerja bersambung, sekarang alang dah siap dah parit. Sekarang ni nak bersihkan kawasan ni supaya semua kotoran-kotoran, bekas-bekas kayu yang lama kita kumpulkan di satu tempat, hujung tanah kita tu. Lepas ni kita akan buat lubang untuk tanam kelapa. Kerja disambung semula. Setelah rehat, kita akan kira berapa zin diperlukan. Parit dah pun siap. Bolehlah isi sekitar 20 ke 30 batang pokok kelapa. InsyaAllah. Okey, kita sampai situ dulu. Kita akan sambung sebab tak cukup masa. Tanah tu kosong, kita akan terangkan sampai ke ujung tu. Dan sini dah settle. Kayu pun dah dicatak untuk pagar. Esok uji akan cari zin dan dawai semua. Kemudian
Alang pun dah buat tapak untuk tanam kelapa. Okey. Jadi Alang kena datang lagi sekali untuk tolak lah. Pastikan pagar sekeliling sampai ke ujung tu. InsyaAllah. Okey. Kita ikuti perkembangan dari masa ke semasa. Assalamualaikum. Kita sambung usaha kebun kita. Hari ni hari Rabu. 4 hari bulan November. Kita mulakan semula. Uji dan tim telah pun berada di sini sejak 8.45 pagi tadi. Kita imbas balik apa yang kita dah tanam. Serai, lengkuas, ubi kayu, dan kita dah semai kangkung, cili, a few other thing lah, apa tu, tomato cherry sebagainya. Dan hari ni kita dah semai lagi tambahan kobis, kailan dan juga kacang pin. Yang mana yang dah tumbuh kita pindahkan kepada polybag yang lebih besar dan kita letakkan baja buah. InsyaAllah we see what happen. Al-Fatih, you have to water the plant. It's not rainy, you have to do it, okay? InsyaAllah, if ayah not here from next week. Memang nampak kambing Pak Sulong mencari makan kat luar ni. Jenguk-jenguk kukuk dia masuk dapur mu. Kita update apa yang berlaku pada hari ini, hari Rabu. Baik, Uji dan tim dah mulakan kerja pagi tadi. Nampak yang pagar telah pun dipasang sehingga ke hujung sana, nampak, sebelum jalan ke sungai, kiri dan kanan sampai habis. Okey, sekarang ni uji balik kalau ada urusan, dan kita akan beli zin. InsyaAllah dalam beberapa hari lagi kita akan beli zin dan mereka akan pasang zin dan kawat dawai di atas. Alang sekarang ni tengah buat lubang batas untuk pokok kelapa ditanam. Dah buat banyak dah, ada lagi beberapa belum siap. InsyaAllah. Baik, Alang dah settle kerja. Dah selesai dah tugas jen tolak. Sekarang ni Uji dan juga tim untuk siapkan pagar, letakkan zin dan kawat dori dan juga elektrik. InsyaAllah. Kalau ikutkan penyiapaan batas tu, kita boleh buat 40 batang pokok kelapa dari sana sehingga ke ujung tu. Okay. Depan tu kita akan buat pintu pagar untuk kereta ke highlight ke storage nak masuk. Okey, pagar. Dan insyaAllah in between pokok kelapa ni kita akan tanam pokok lain. Ada pendapat mengatakan sesuai untuk pisang, tanaman jangka masa pendek lah. Pisang, ya, mungkin serai pun boleh. A few other thing yang mudah dan tak perlu jagaan rapi. Mungkin kantan mungkin bagus. Kantan, pisang, serai yang tahan lasak lah, mungkin sesuai. In between, manfaatkan setiap tanah dan juga ruang yang ada. Mungkin ada tanaman-tanaman lain, Minoma ke Pak Yah nak beritahu, let me know. Limau nipis katanya boleh, limau kasturi sesuai, jambu, benda-benda yang tak memerlukan jagaan rapi. Rambutan anak sekolah ke, apa-apa yang boleh tanam dan tak adalah nak kena belik setiap hari. InsyaAllah, we see what we can do. Yang penting kita dah ada tempat untuk kita usahakan. Doakan hujung sana sampai hujung sana, InsyaAllah. Main nama. Tengok, duduk 3 hari ni dekat sini, angin. Oh, best. Itulah, kalau boleh beli kerusi ke buaya ni, memang happening angin dia, nampak? Sejuk saja, nice saja. Dan pemandangan sekitar. Bayangkan nanti, di saat kat Allah naik pokok kelapa kita, nampak lawa je kan. Kemudian apa tu, rumah tiny house
kayu kat sini. Wah, best. Kolam untuk mancing, ujung tu sungai tu, tempat duduk-duduk petang-petang. It's nice, insyaAllah. Perancangan yang kita nak buat, bit by bit kita buat. Dan depan nanti abang akan cari pokok-pokok daripada Jabatan Pertanian, pokok-pokok yang dia tak tinggi sangat, mungkin maksimum dalam 9 kaki ke bawah. Mungkin limau nipis, kasuri, jambu ke, yang tak tinggi sangat, tak menghalang pandangan. Kita akan tanam selereng bukit ni benda-benda yang boleh menahan hakisan. InsyaAllah, we hope for the best. Cuba tengok ni, tengok macam mana boleh ada nepi kat sini, dibuang merata. Nepi pun ada. Opening kawasan ni kalau boleh no rubbish at all. Kita akan jaga dan tak nak ada rubbish walaupun sedikit. Kerana sebelum ni hutan, pokok-pokok hutan, pokok liar, semua orang taruh sampah kat sini. Penuh sampah. Ujung tu sampai sana sepenuh ada sampah. Jadi sekarang ni kita tengok dan kita kena jaga kawasan insyaAllah. Lagi satu minumah, nampak tak pucu tu? Yang pokok-pokok tu. So abang akan beli mesin, kita akan trim cantik. Fikirkanlah ruang tu apa nak buat. Macam mu cakap nak buat air pancut ke whatever. It's a good spot over there insyaAllah. Tengok ya. Al-Fatih to the fishing day. We see what happen. He just bought the new fishing, what you call? Fishing artificial fish. Adik, tell mak. What do you have in bahasa Arab? I got 78. 78. B plus. Okay. Dan I good was job. this close to getting A. InsyaAllah. The fish catch. Slowly. Slow. Okay, Acik Al-Fatih and Alang, enjoy the dinner today. We have ayam masak kicap and sausages. Kena makan kat dalam sebab kalau ada kilat sambung menyambung. Macam mana Alang? Okay, Alang, Acik and Al-Fatih, we have breakfast for nasi goreng today, insyaAllah. Belanja Abang Al-Fatih, Alang and Acik. Ayah ngah makan misut Terengganu, dia makan chicken chop. Oh, enjoy insyaAllah. Alhamdulillah. Dia betul kata India tu dah. Dia kata sekali dah apa dia? Dah 2 kali. Abang Yasin, saya kena lama lagi duduk sini ya, nak faham. Dah dengar rasa macam bab racun. Alhamdulillah. Itulah. Orang kata di Singapura kan. Apa kat Singapura ni Jawa je cakap Jawa kan. Okey. Cakap suka. Makan Jawa cakap apa benda suka tengok kita ni. Itulah. Dia cakap macam kampung ni kan. Dia orang tak tahu. Mak kau cakap apa? Cakap Jawa lah kata. Cakap Jawa. Terengganu mana Jawa juga. Terengganu apa bisa lagi kata. Oh macam tu dia. Tak cakap Jawa dah dia. Siapa sudah tak cakap Jawa? Yalah. Dia cakap kampung kan dia orang tak faham. Kalau orang Menerung cakap lain tak? Lain ke? Lain sikit tak? Lain. Pak mentua saya payah kesak rasa lain lah cakap. Cetil lain. Ada ubah sikit. Perih ni macam panjang sikit ujung. Ada tak? Ada. Saya kena speaker lama sikit lah. Abang Yasin kena bawa ke rumah sembang abang. Baru. Buka je. Aku beli kat pian dia jadi kacau. Macam mana?
Ni gunung ni. Tak mampu. Nah, Tak mampu. oh kalau kacau kat dia memang macam capur. Bab busung. Kalau kacau ni kalau capur dia busung, kalau kita sendiri capur apa. Aku kacau pergi air ikut dia. Coba lah hari minggu 2 mula. Mau pergi mana? Bagi mana? Kacau. Aku main beli yang tu. Okey. Macam apa lagi? Yang ini ustaz nak turun ke rumah lu. Terus jalan ni. Lama aku. Lama apa lama kumpuh dia. Dia mau upsing. Ya, upsing. Tidak lah pula. Ada, komik ada. Dah tahu Zaki buah dah tahu. Dia boleh tukar dia boleh kena tahu. Kita macam-macam ladang tak apa. Yang apa pun. Al-Fatih, Alang and Acik play with the Kampung Paris boy. Tengok baru lepas mandi sungai. Nampak? Naim, apa tu, Adib semua ada. Sekal lajak pun. Tengok area gambar ni ada macam-macam. Ada KA Coffee, gerai-gerai. Oh, banyak gerai dia. Antara area yang happening. Macam meriah. Banyak kedai. Ramai orang. Hari ni hari Ahad. Tengok suasana. Mari tengok lauk yang ikan keli ada, ikan patin, ikan baung. Guys. Marvelous. Itu dia. Alhamdulillah, nasi lemak pada Ateropenya kalau kat Pahang, ni gambar ni mestilah ikan patin masak tepoyak. Tak ada ikan patin kat Pahang, tak jadilah. Ikan patin, telur masin dengan sayur-sayuran. Mari menjamu selera. Saya nak merakamkan. Nampak tak? Semua saudara mara yang menghantar pelajar-pelajar ke Kok. Ya, mereka ni akan pergi ke Kok ni. Semua ni, berapa orang semua pergi Kok? Berapa orang? 22 orang. Masya Allah, buat CCA. Mereka akan terbang daripada KLIA pergi ke London ke Kok. Jadi orang Kok, Ujang semualah. Apa tu, kawan-kawan di Kok. Tengoklah adik-adik kita ni yang akan belajar ke Kok. Tengok saudara mara menghantar. Meriah nampak. Saya nak balik ke Dublin. Tiba-tiba satu gerombolan student SCCA kita nak balik ke Kok. Nak melanjutkan pelajaran ke Kok. Saya dah ambil nombor telefon dia orang. Ramai ni. Nanti dia orang akan tengoklah video saya. InsyaAllah mereka akan belajar di Kok. Nisa, awak dalam video saya dah. Nanti saya hantar video saya, okey? Ni semua nak belajar kat Kok nanti tu. Akan jadi customer saya insya-Allah. Insya-Allah. Okey, masya-Allah. Bagus. Oh, penat juga berjalan. Letaknya gate B18. B tu 18 tu gate yang paling hujung sekali, B18. Aduh. Nombor 1 ke nombor 2 pun dah lebih kurang 150 meter. Aduh. Tak payah jogging banyak hari ni. Ini pun dah kira jogging.
gentlemen and dear children, as a Star Alliance member, we would like to welcome you aboard Jauhnya perjalanan daripada Kampung Peris Kuala Terengganu untuk anu TBS KLIA Istanbul Dublin insyaAllah. Inilah perjalanan saya. Alhamdulillah sampai dah Rabiul Hall Dublin Airport. Cuaca taklah sejuk sangat, kenalah pakai jaket. Bukan jaket, pakai jumper ke apa tu baju tebal sikit. InsyaAllah. Alhamdulillah sampai dah Rabiul Hall Dublin Airport. Dah lepas semua security. Alhamdulillah. Tak ada siapa sambut. Main rumah mungkin kat luar lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sesi apa Masya Allah? Seksyennya 13. Oh 13. Gudang saya. Alhamdulillah. Jumpa Cik Roski ni dengan anak dia nak graduate dekat Kok, dengan isteri dengan anak seorang lagi nak datang melawat Island ya. Seminggu ya. Ni orang hebat ni, masya-Allah. Kita doakanlah anak dia dapat kerja kat Dublin ni. InsyaAllah. Boleh datang selalu. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Dulu ada yang kata jangan terjun dengan tangan. Okey. So dia ada perbezaan pendapat kat situ. Okey. So in the end orang kata turun macam mana? Macam mana pun tak apa. Orang kata sebab kita tak tahu, so dia kat situ orang kata grey area. Contoh. Okey. Yang tu satu benda yang dia jadi grey area. Banyak lagi hadis-hadis yang ada grey area yang orang kata contoh. Second is dia ada tu orang again try to take the one that is safer. Okay. Lagi satu permissible lead to haram or fail of. Okay. Satu benda yang permissible. Maksudnya sebab kita kalau dia permissible buat nak jual ada keluar so far. So memang patut kebetulan recently Duke of Edinburgh mati sebelum Queen mati. So dia buat Goa Chop. Goa Chop tu akan jadi limited edition sebab lupa tanggungjawab lain. Dia jadi benda-benda yang grey area. Okay, maksudnya sampai tak solat ni mungkin bila jadi haram. So maksudnya benda macam tu kita kena elak. Maksudnya yes, baca buku tu boleh, tapi jangan sampai melalaikan solat. Jangan sampai tinggal tanggungjawab lain.